Inilah smartwatch yang paling sesuai untuk perempuan. Serius, design dia memang sangat lawa. Korang tengok wife aku pakai, memang sangat-sangat sesuai. So guys, ini dia Huafit V2 smartwatch. And sejujurnya, benda pertama yang menarik dekat jam ni adalah dia punya design. Serius, memang sangat-sangat cantik. Yang dekat tangan aku ni adalah combination tali krim dengan body berwarna emas. Dia ada dua lagi option, which is warna putih dan warna hitam. So, bila aku tengok wife aku pakai jam ni, dia memang nampak sesuai dengan perempuan. Yang aku suka adalah pada dia punya body yang keseluruhannya menggunakan material besi. Even bahagian atas ni semuanya glass. Kalau sekali pandang orang takkan tahu jam ni bawah RM100. Untuk screen pula dia menggunakan 1.7 inci HD display. Bagi aku dah cukup jelas and terang, especially dekat bawah cahaya matahari. And design kaca dia pun nice. Walaupun cantik macam ni, function dia lengkap. Ada heart rate monitoring, sleep monitoring, breathing exercise, weather, calculator, alarm, flashlight and macam-macam lagi lah. Korang boleh explore sendiri. Yang menarik, dia ada satu function khas untuk wanita, iaitu menstrual cycle tracking, yang boleh bantu rekod and ingatkan korang punya kitaran bulanan. Yang best juga, jam ni ringan cuma 28 gram sahaja. So bila pakai memang tak rasa berat. Untuk tali pula menggunakan material getah. So guys, kalau korang nak macam biasa, link aku sediakan dekat bawah.